Pokok koboi geng. Tu. Wah wah wah. Sekejap aku cari pokok tu. Aku tak kerja ni hari ni. Tadi pergi kerja kejap pagi tadi. Pergi alih-alih mesin. Lepas tu hujan. Kau ni nyebuk je hujan nak pergi mana? Lepas tu apa aku cakap ni? Lepas tu aku balik. Aku pergi kerja. Aku alihkan mesin. Ubah mesin ke bawah bumbung sebab hujan. Tak boleh kerja ni hari banjir. Macam mana pokok tu kan, ranting apa. Sekejap aku cari. Basah lah, tak ikut lah. Biasa ada sini. No. Tu nampak ujung. Sekejap. Balik. Ikut korang. Basah tak tahu. Di atas lah. Tak basah kan. Kucing aku ikut lah. Orang ni aduh. Ni masuk dalam rumah kotor. Tu ada kat tepi tu. Nak datang cepat. Lala dah basah. Wih. Maju. Aduh, penat kan jalan. Oi, korang ni. Ni pokok dia. Ni. Ni pokok dia. Pokok dia. Macam rumput lah. Kalau aku tergolek dalam ni. Dia macam rumput lah. Nampak? Ni. Ni ada akar. Ni berduri tau. Aku belum datang. Aku nampak pokok ni bergolek. Aku dia punya excited. Dia berjauh. Kalau lari aku sepak. Sekali sepak aku punya duri duk. Ya Allah sakitnya. Tak tahu lah nak cakap apa. Ni lah rupa dia. Ya, dia ada akar. Bila musim kering, dia akan mengering tau. Lepas tu, dia akan putus akar dia bergolek. Itu yang setiap kali cowboy nak bertumbuk dia lalu buat iklan. Kan? Ni lah. Ini besar sikit. Yang ni ada John Wick dalam ni. Oh tak, dia ramai-ramai. Ya. Kecak lah. Ya. Ni. Ya. Dah balik lah korang ni menyebuk lah. Jom. Let's go.